letak beras apa pun tak ada masalah. Tuan, dekat rumah saya. Assalamualaikum tuan-tuan. Dekat belakang cucaran ni pokok balik angin. Daripada kanak-kanak hinggalah warga emas yang mengalami masalah kembung perut yang teruk. Lihat video ni. Di hadapan cucaran ni, cucaran kenal tumbuhan yang bernama pokok balik angin. Kalau tuan-tuan kenal dengan nama lain, cucaran tak tahulah. Dia rupa dia macam ni. Macam ni. Macam mana kita nak kenal itu sah pokok balik angin? Kita terbalikkan daun dia, dia berwarna putih. Dia berwarna putih. Kalau dia sama hijau, kita terbalik pun hijau, bukan balik angin. Lagi satu kita tengok. Ni hijau, kita terbalik, dia berwarna putih. Nampak? Sama juga ni, pucuk dia. Pucuk dia kita tengok warna hijau, kita terbalik, sama juga. Dia keputih-putihan. Nampak ni. Dia berwarna putih. Nampak nampak tak? Ini dia pokok balik angin. Cucaran kenal dengan nama pokok balik angin. Tuan-tuan kenal dengan nama lain, cucaran tak tahulah. Pokok balik angin ni tuan-tuan, ni dia. Pokok balik angin ni untuk tuan-tuan yang mengalami masalah kembung perut yang teruk, sebu perut yang teruk, kembung perut yang teruk, sebu perut yang teruk, sakit perut tak tahu punca. Tuan-tuan ambil daun balik angin ni. Ambil 7 helai. Kalau perut tu besar, ambillah 11 helai. Kalau perut tu kecil untuk kanak-kanak, ambillah 7 helai. Kemudian, tuan-tuan basuh bersih selawat. Selawat jangan tinggal. Selawat, basuh bersih-bersih. Hilangkan debu-debu di belakang-belakang ni semua, basuh bersih-bersih selawat. Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan masuk dalam batu lesung. Konyok-konyok masuk dalam batu lesung. Kemudian tuan-tuan ambil halia. Kalau kita letak 7 helai daun, kita ambil halia. Halia jangan banyak, sebesar ibu jari je. Lebih kurang sebesar ibu jari macam ni. Letak halia. Kemudian tuan-tuan letak beras. Beras apa pun tak ada masalah. Tuan, dekat rumah saya ada basmati yang panjang, boleh. Tuan, dekat rumah saya ada beras murah, boleh. Letak beras 1 sudu. Beras satu sudu besar. Tuan-tuan letak. Kemudian tuan-tuan tumbuk. Tumbuk. Sewaktu kita basuh daun ni, biarkan dia lembab-lembab air sikit. Kemudian kita tumbuk. Agak-agak kalau dia kering, tambahkan air sedikit. Biar dia lembab-lembab tu, jangan basah sangat. Jangan cair sangat, biar dia lembab-lembab lah. Kemudian tumbuk. Dia dah sebati. Jangan kisar, tumbuk. Kisar tak jadi. Kisar dia hancur. Tumbuk sampai dia lumat, sampai dia sebati, sampai dia berangkai. Tuan-tuan tampalkan dekat kawasan perut hingga ke dada. Ni dia. Perut hingga ke dada. Tuan-tuan buat 2 ke 3 kali, insya-Allah. Kesan dia sangat cepat. Ni pokok balik angin. Pokok balik angin. Tuan-tuan, ini petua sangat lama. Cucaran kongsi. Ini petua orang tua dahulu. Cucaran terjemahkan melalui video-video cucaran, insya-Allah. Assalamualaikum.